Studio sampai laki rogo laki ni. Laki pun dah tak selamat dah ni. Assalamualaikum tuan-tuan. Episod 7, Nabi Lut. Nabi Lut adalah Rasul yang ke-7 daripada 25 orang Rasul. Nabi Lut diutuskan untuk kaum apa? Kaum Sadum. Sadum adalah satu tempat, senang cakap kawasan ataupun negeri itulah tuan-tuan. Nak mudah faham? Penduduk kampung Sadum. Tuan-tuan tahu tak kaum Sadum ni akhlak dia teruk sangat tuan-tuan. Ada yang merompak, ada yang membunuh. Yang lagi dahsyat, laki suka laki. Oi, pelik. Siapa kata pelik? Sekarang pun ada kan? Tu yang bahaya tu. Kalau kita fikir pasal Allah nak turun azab, bila-bila masa saja Allah boleh turun azab kat kita tuan-tuan. Kalau kita tengok hari ni kan, kehidupan kita, perangai yang ada dekat kaum-kaum sebelum ni yang kena azab tu, semuanya ada dalam dunia hari ni. Tapi pasal apa Allah tak bagi bala kat kita terus hari ni? Sebab Nabi doa. Nabi kata, Ya Allah, selamatkan umat aku. Jangan bagi bala dekat mereka sekarang. Simpan. Dekat akhirat nak bagi-bagi. Sayangnya Nabi dekat kita kan. Baik, patah balik. Nabi Lut pun berdakwah lah pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam tuan-tuan. Untuk ajak semua orang, jom kita kembali kepada Allah. Allah dah cipta kita berpasang-pasangan. Kenapa kita nak suka laki sama laki ni? Jangan. Tuan-tuan tahu tak, sampaikan perempuan-perempuan, isteri-isteri mereka, mereka tinggal, mereka pergi cari lelaki juga tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Sebahagian ulama cakap, perempuan-perempuan yang ada dekat kaum Sadum tu, dia orang pindah ke tempat yang lain. Yalah tuan-tuan, dah laki tak suka kat mereka, nak buat macam mana? Tu pun Nabi Lut masih lagi berdakwah. Jomlah kita patah balik dekat Allah. Tuan-tuan tahu tak mereka kata apa kat Nabi Lut? Yang orang sekarang masih lagi guna ayat ni. Lut, hamba-hamba hijau sikit daripada kami. Hang tak hidup belagak suci depan kami. Betul tak? Ayat ni selalu orang gunakan. Hang ni duk acah-acah baik ya, bajet bagus hang ni. Jangan duk guna ayat tu. Ayat tu kaum Sadum lah duk guna. Jangan pakai ayat tu. Tapi hari ni masih lagi orang pakai kan? Depa ugut nak halau Nabi Lut tuan-tuan. Ui, sampai tahap macam tu. Tuan-tuan ingat tak episod sebelum ni? Kisah Nabi Ibrahim yang malaikat 3 orang datang tu. Depa bawa 2 berita tuan-tuan. Satu, berita Siti Sarah mengandung. Saya dah cerita dalam episod tu. Berita kedua, wahai Ibrahim, kami nak pergi turun azab dekat kaum Nabi Lut ni. Nabi Ibrahim dengar saja kaum Nabi Lut nak kena bala tuan-tuan. Kita boleh buka dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim pujuk 3 orang malaikat tu tuan-tuan. Nabi Ibrahim pujuk seandainya ada 10 buah rumah lagi yang beriman kepada Allah, mohonlah pada Allah supaya tarik balik bala tu. Sebab Nabi Ibrahim tahu kalau kena bala memang betul-betul teruk tuan-tuan. Kita balik pada cerita Nabi Lut. Bila sebut laki suka laki ni tuan-tuan, hampir ke semua kaum Sadum perangai macam tu tuan-tuan. Maknanya mereka tak boleh tengok lelaki yang handsome. Sampai mereka pesan dekat Nabi Lut tu, Lut, kalau hang ada tetamu lelaki, hang jangan nak sembunyi. Habaq kat kami. Tu dia sampai teratu tuan-tuan. Otak dah rosak ni. Nabi Lut tak tahan tuan-tuan. Nabi Lut minta doa dekat Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku untuk menang lawan orang yang buat bencana ini, ya Allah. Allah makbul tak doa Nabi Lut? Allah makbul tuan-tuan doa Nabi Lut. Malaikat 3 orang tu pun sampailah dekat kawasan tu tuan-tuan. Sebahagian riwayat cakap mereka sampai terus dekat rumah Nabi Lut. Sebahagian lagi kata malaikat tu jumpa 2 orang perempuan. 2 orang perempuan tu adalah anak Nabi Lut tuan-tuan. Tuan-tuan, anak Nabi Lut beriman kepada Allah. Tak kisahlah mana-mana riwayat pun, yang penting dua-dua tu betul. Sebab apa saya kata macam tu? Kalau jumpa anak Nabi Lut pun, ending je sampai dekat rumah Nabi Lut juga. Sama je. Jangan duk bergaduh. Anak Nabi Lut nampak saja malaikat. Yalah tuan-tuan, malaikat handsome. Terus anak Nabi Lut tanya, ada apa datang ke sini? Kamu tak tahu ke apa yang berlaku dekat sini? Laki suka laki, kamu tak tahu ke? Kata malaikat, ada tak orang nama Lut dekat sini? Nabi Lut. Anak Nabi Lut kata, ada, jom saya bawa kamu ke rumah dia. Sampai saja tuan-tuan dekat rumah Nabi Lut, Nabi Lut pun dah mula rasa gelisah dah tuan-tuan. Yalah, kaum dia kan suka laki sama laki, tambah yang ni handsome pula. Oi, bahaya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Nabi Lut tak tahu yang 3 orang tu malaikat. Siapa nama 3 malaikat tu? Malaikat Jibril, Israfil, Mikail. Ui, yang ni yang kuat-kuat ni. Ketua-ketua malaikat ni. Itulah tuan-tuan, bila Allah dah murka, dia hantar yang power-power je mai. Uish, jangan cari pasal dengan Allah. Jangan cari pasal. Nabi Lut pun bersembanglah dengan tetamu dia tuan-tuan. Tak ada siapa pun yang tahu, melainkan seorang saja yang tahu. Isteri dia tahu tuan-tuan. Isteri dia keluar daripada rumah. Isteri dia pergi bagi tahu dekat orang ramai, dekat rumah dia ada lelaki yang handsome. Tapi kalau hampa nak, hampa kena bayar dulu. Tu dia tuan-tuan, sampai tahap macam tu tuan-tuan. Isteri Nabi Lut, suami seorang Rasul kekasih Allah, duduk serumah, tak mau ikut perintah Allah. Tengah Nabi Lut duduk sembang, tiba-tiba rumah dia orang ketuk. Lut, buka pintu sekarang. Kami tahu kamu ada tetamu yang handsome. Dan itulah malaikat beritahu, wahai Lut, kami ni utusan Allah. Bawa keluar ahli keluarga kamu. Tempat ni akan diturunkan bala oleh Allah.
Nabi Lut terkejut tuan-tuan. Yalah ni tetamu dia. Apa jangan bagi aku malu kat sini, ni tetamu aku ni. Kami tak kira, kami nak juga. Tu dia tuan-tuan. Depa nak apa? Ni jenis laki, rogo laki ni. Oi, lain macam ni tuan-tuan. Depa nak tarik nak rogo tu weh. Tu dia. Tapi depa tak tahu yang tu malaikat. Bertolak-tolak pintu terbuka. Depa masuk juga dalam rumah Nabi Lut tuan-tuan. Buta mata depa tuan-tuan. Tak nampak apa ni. Apa dah jadi ni, buta. Sebahagian riwayat yang lain, malaikat Jibril pegang muka seorang-seorang. Buta tu tuan-tuan. Diringkaskan cerita. Malam tu 3 orang malaikat tu bermalam di rumah Nabi Lut tuan-tuan. Tapi dia tak tidur lah tuan-tuan sebab dia malaikat. Dia tak tidur, dia tak makan, dia tak minum. Bila bermalam kat situ, sampai saja dekat-dekat waktu subuh, tuan-tuan boleh buka dalam Al-Quran. Alaysa subuh biqarib. Lut, bukankah waktu subuh sudah hampir? Makna dia dekat-dekat dah nak kena azab ni tuan-tuan. Nabi Lut pun keluarlah dengan family dia, dengan beberapa orang yang beriman yang lain. Isteri dia pun ikut juga. Dalam masa yang sama, malaikat bagi tahu jangan pandang belakang. Sebab bila seorang tu tengok azab Allah, dia boleh jadi gila tuan-tuan. Dia boleh jadi terkaku, takut tengok azab tu tuan-tuan. Sebab tu Allah tak bagi tengok belakang. Bila Nabi Lut dah jalan jauh dah, masa azab pun dah tiba. Pertama, dia dengar suara pelik daripada langit. Semua pakat gelabah takut. Kedua, sebahagian ulama cakap malaikat Jibril guna hujung sayap dia untuk cungkil tanah tu dan terbalikkan kaum Sadum. Ketiga, batu api daripada langit jatuh kena kaum Sadum tuan-tuan. Tu yang isteri dia pusing tengok tu, isteri dia pun terkaku. Itulah cerita Nabi Lut tuan-tuan. Kesimpulan, jom kita semua bertakwa kepada Allah, ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Jangan lawan Allah, jangan cabar Allah. Tak semayang, mengumpat, hina orang, tu salah satulah yang kita lawan Allah. Mulai hari ni, jom kita berubah diri kita, berubah daripada tak baik menjadi baik, daripada baik menjadi lebih baik. Boleh tak tuan-tuan? Follow, like, komen, share video ni untuk semua orang supaya bila dia tengok kisah ni, oh hebatnya Allah Ta'ala. Dia mula rasa takut dengan Allah. Dia mula rapatkan diri dia dengan Allah. Okey tuan-tuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.